ulama letak selama mana tak habis qada fardu, selama itulah nak buat sunat tak boleh. Tu comel benar tu ulama tak tu. Pasal apa? Ulama tak sewi kita kena bakal dengan kau. Wala kita makrifat sekalipun, tapi takdir kata berbuka banci. Kita ada satu fardu yang kita tak buat. Kalau Tuhan tak maaf, Imam Syafi'i kata kena bakar 500 tahun. Barulah boleh kita masuk syurga. Tengok. Kalau misalnya kata fardu kita ni tak tinggal sahabat, tapi sunat banyak kita tinggal. Adakah Tuhan balas kita dengan kau? Tak ada. Ya sunat barang tak diseksa kalau kita tinggal. Wi pala bagi orang kerja. Orang tak kerja Tuhan tak seksa. Pak kita kacau rano lah. Nak ke gapo? Kita kata nak ke pala. Hamu koda tak boleh pala kan kena? Bahkan lebih besar pada sunat lagi pala. Hau hati mari wasa nak buat. Setel tipu tu lagu tu. Setel penipu kita. Kita fasa kata warok kita sunat dah tinggal. Apa? Penuh dosa kita lah banci. Pasal apa? Kita buat dengan nafsu. Ilmu tak ada nafsu.